Selamat datang. Dari lubuk hati, selamat datang kalian. Kau masuk bila apa ni? Saya memang sini ya. Masuk lepas dialog siapa? Lepas selamat datang. Tuan selamat datang, mak baru masuk. Jangan makan kan. Melipau ke mana? Ha? Melipau ke mana? Alai. Yang bakal alai. Okey. Okey. Tuan-tuan, selamat datang. Dari lubuk hati, selamat datang kalian. Bergembiralah. Sebentar lagi minuman akan dihidang. Sudahkah ia kau selesaikan? Tuanku, Patik dah telah menetap lehernya. Pemegang leher Flons juga terbilang. Ampun tuanku, Flons lulus lalu. Aduh, sakit beta datang lagi. Jadi tidak bebaslah pendekar beta. Ular tua terbaring mati, cacing membawa diri. Dipersilakan duduk, tuanku. Sekiranya Pengko hadir di majlis ini, maka terkumpullah semua pembesar negeri. Tuanku, tidak hadirnya dia disebabkan oleh tugas. Oleh itu, perkenankan, duduklah bersama kami. Tempat duduk tiada yang kosong. Jangan marah. Tempat marah. Tempat duduk tak ada yang kosong. Macam tempat duduk yang kosong. Mana? Dan tempat duduk tiada yang kosong. Di sini, tuanku. Siapa di antara kamu yang Tuanku, berbuat? tuanku kerja. Kau mesti register dulu. Okey. Kau mesti ni kau mesti mana? Di sini, tuanku. Mengapa tuanku terkejut? Apa dia? Mengapa tuanku terkejut? Dua bilik, tiga bilik. Mengapa tuanku terkejut? Ini pusing tu, pusing mana masuk ni? Tadi kalau panas tak nampak muka dia. Kan? Ini nampak orang isi, awak berada dalam atas kursi. Sekarang nampak muka dia. Itu kamu gambar kan? Gambar. Dia kan? Mengapa tuanku Kau terkejut? pusing tak nak tengok kursi. Nampak muka dia. Sekarang macam ni, gambar. Sebab tu dalam kursi ada dalam dia. Ada dalam dia. Tempat duduk tiada yang kosong. Di sini, tuanku. Mengapa tuanku terkejut? Siapa di antara kamu yang berbuat begini? Buat apa, tuanku? Tidak boleh kau katakan itu perbuatan aku. Tak. Dan dia. Tidak boleh kau katakan itu perbuatan aku. Jangan kau ayunkan rambutmu yang berdarah itu. Tuanku boleh. Duduklah tuan-tuan. Bagi di sini. Tempat duduk tiada yang kosong. Di sini, tuanku. Mengapa tuanku terkejut? Siapa di antara kamu yang berbuat begini? Buat apa, tuanku? Tidak boleh kau katakan itu perbuatan aku. Jangan kau ayunkan rambutmu yang berdarah itu. Bangun. Bangunlah, tuanku. Kuat, bangunlah. Bangunlah, tuanku Gering. Duduklah tuan-tuan. Bagi dia sendirian. Sejak muda dia lagi. Gering bagi dia sebentar ni saja. Sebentar lagi pulihlah dia. Duduk. Malunya. Mengapa menarik muka sedemikian? Dan apabila selesai yang kami lihat hanyalah kerusi. Tidak. Lihat di sana. Tengok apa katamu. Jika kau boleh bercakap mengaku bercakap. Gila sudah jantanmu. Anda melihat seperti dia boleh berdiri sendiri. Kali junjungan, para pembesar sedang menunggu kedatangan kita. Beta lupa. Janganlah risaukan beta kalian. Beta punya ujian aneh. Yang tak aneh kepada yang tidak mengetahuinya. Yang tak aneh kepada yang mengetahuinya. Mari, beta duduk sekarang. Ulurkan minuman dan penuhkan piala. Beta ucapkan selamat kepada semua dan kepada sahabat Pengko
yang tidak dapat hadir bersama, sayangnya dia tidak ada. Berambus! Berambus dari sini! Biarlah di telan bumi, tulangmu tidak bertenaga, darahmu dingin, matamu kuyu tidak punya isinya lagi, meski bergemetar pilih ini. Tuan-tuan, anggaplah ini cuma biasa saja, tidak lain. Dalam bentuk apa kau menjelma? Tidak akan ku gentar urat sarafku. Berambus! Berambus apa yang akan senang? Berambuslah! Sudah hilang. Betul tak apa ni? Betul. Ha? Betul. Sudah hilang? Sambung terus. Sudah hilang. Beta sudah boleh. Duduklah. Baca. Kami mengerukkan suasana. Jangan sudah binasa dengan kerusuhanmu. Aku rasa kau melihat dia dengan aku rasa kau melihat dia dengan tanpa perubahan air muka manakala aku pulang Mary. Melihat apa tuanku? Jangan ditanya. Nanti bagi dia semakin tenang. Segeralah bersurai. Tak perlu bersurai. Selamat malam. Sejahtera lah hendaknya paduka bagi saya. Terima kasih. Selamat malam. Jelas. Dia minta darah. Kata orang darah memerlukan darah.